Pernahkah anda rasa terperangkap? Seolah-olah anda sedang menjalani kehidupan yang sama berulang kali, dengan masalah yang sama, kekecewaan yang sama, dan impian yang sama yang nampaknya sentiasa di luar jangkauan. Anda berusaha, anda bekerja keras, anda cuba berfikir positif, tetapi realiti luaran anda seakan tidak berganjak. Anda melihat masa lalu anda sebagai satu rantaian peristiwa yang membawa anda ke hari ini, dan masa depan anda sebagai sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang perlu anda bina bata demi bata dengan susah payah. Bagaimana jika saya katakan kepada anda bahawa persepsi ini, cara kita semua diajar untuk melihat masa dan realiti, adalah ilusi yang paling besar yang menghalang anda daripada menjalani kehidupan yang anda benar-benar inginkan? Bagaimana jika masa lalu, sekarang dan masa depan tidak wujud sebagai satu garisan lurus? Sebaliknya, bayangkan semua kemungkinan wujud serentak pada saat ini. Setiap versi diri anda yang boleh anda bayangkan, versi yang sihat, versi yang kaya, versi yang bahagia dalam perhubungan, semuanya sudah wujud sebagai realiti yang berpotensi dalam satu medan tenaga yang tidak kelihatan. Ini bukan falsafah zaman baru. Ini adalah realiti yang didedahkan oleh salah satu cabang sains yang paling terbukti dan membingungkan, iaitu fizik kuantum. Konsep yang akan kita terokai hari ini akan mencabar asas kepercayaan anda tentang realiti. Ia akan mendedahkan bahawa anda bukanlah mangsa, keadaan atau tawanan masa lalu anda. Sebaliknya, anda adalah seorang pemerhati yang berkuasa, seorang pemilih realiti. Anda mempunyai keupayaan di sini dan sekarang untuk memilih garis masa yang berbeza, untuk beralih ke dalam versi kehidupan anda yang anda impikan, bukan dengan berjuang di dunia luar, tetapi dengan mengubah dunia dalaman anda. Bersedia untuk mengubah cara anda melihat segala-galanya. Penyelesaian kepada rasa terperangkap ini bukanlah dengan bekerja lebih keras atau mencuba lebih gigih di dunia luar. Penyelesaiannya adalah dengan memahami peraturan permainan yang sebenar. Peraturan pertama ialah anda tidak mencipta realiti anda dari kosong, sebaliknya anda memilihnya dari medan kemungkinan yang tidak terhingga. Bayangkan medan kuantum sebagai lautan tenaga yang mengandungi setiap kemungkinan yang pernah dan akan wujud. Setiap detik, setiap peristiwa, setiap versi kehidupan anda adalah seperti satu titisan air di dalam lautan ini. Semuanya sudah ada. Persoalannya bukan bagaimana untuk mencipta kehidupan impian anda, tetapi bagaimana untuk memilih dan mengalami garis masa yang sudah sedia wujud itu. Jawapannya terletak pada satu perkataan, frekuensi. Segala-galanya di alam semesta ini adalah tenaga yang bergetar pada frekuensi tertentu. Fikiran anda adalah tenaga, emosi anda adalah tenaga. Gabungan fikiran dan emosi anda menghasilkan satu tanda tangan elektromagnetik yang unik, satu frekuensi getaran yang anda siarkan ke medan kuantum setiap saat. Frekuensi inilah yang menjadi mekanisme pemilihan anda. Fikirkan ia seperti sebuah radio. Terdapat beratus-ratus stesen radio yang bersiaran serentak di sekeliling anda sekarang, tetapi anda hanya boleh mendengar satu stesen pada satu masa. Untuk menukar stesen, anda tidak cuba mengubah siaran radio itu. Anda hanya memutar tombol untuk menukar frekuensi penerima anda. Begitu juga dengan realiti. Medan kuantum menyiarkan semua garis masa yang mungkin. Frekuensi getaran anda, iaitu keadaan dalaman anda, adalah tombol penala anda. Apabila anda secara konsisten bergetar dengan perasaan kekurangan, ketakutan atau kemarahan, anda menala diri anda kepada garis masa yang mencerminkan keadaan tersebut. Apabila anda belajar untuk menaikkan getaran anda agar sepadan dengan perasaan cinta, kegembiraan dan kesyukuran, anda menala diri anda kepada garis masa di mana realiti tersebut menjadi pengalaman anda. Anda tidak menarik apa yang anda mahu, anda menarik apa yang anda sudah jadi dari segi getaran.
Perubahan bukan tentang mengejar sesuatu di luar, ia adalah tentang menjadi sesuatu di dalam. Jadi, jika ia semudah menukar frekuensi kita, mengapa begitu ramai di antara kita yang masih terperangkap dalam corak yang sama? Halangan terbesar terletak pada identiti kita dan pengaturcaraan minda separa sedar kita. Sains neuroscience memberitahu kita bahawa sehingga 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan tindak balas emosi kita setiap hari dikendalikan oleh minda separa sedar. Minda separa sedar ini adalah seperti cakera keras yang telah diprogramkan oleh setiap pengalaman yang pernah kita lalui, terutamanya pengalaman dari zaman kanak-kanak kita yang mempunyai cas emosi yang kuat. Setiap kali anda mengalami trauma, kekecewaan atau kesakitan, satu laluan saraf tercipta di dalam otak anda dan satu ingatan emosi tersimpan di dalam badan anda. Lama-kelamaan, corak pemikiran dan perasaan yang berulang ini menjadi identiti anda. Anda mula percaya, saya adalah seorang yang sentiasa cemas, atau saya tidak pernah bernasib baik dalam soal kewangan, atau saya tidak layak untuk dicintai. Kepercayaan ini bukan sekadar idea. Ia menjadi satu keadaan kewujudan biokimia. Apabila anda berfikir tentang masalah anda, otak anda menghasilkan bahan kimia yang membuatkan badan anda berasa seperti masalah itu. Badan anda kemudiannya menjadi ketagih kepada keadaan emosi yang biasa ini, sama ada stres, rasa bersalah atau rasa tidak berharga. Badan anda yang merupakan minda separa sedar secara literalnya hidup di masa lalu. Jadi, walaupun minda sedar anda yang 5% itu berkata, saya mahu berubah, saya mahu memilih realiti baru, badan anda yang 95% itu telah dikondisikan secara emosi untuk memilih realiti yang lama, yang biasa, yang selamat. Inilah konflik dalaman yang menghalang peralihan garis masa. Anda tidak boleh melangkah ke masa depan yang baru sambil berpegang pada emosi dari masa lalu. Untuk benar-benar berubah, anda mesti memutuskan rantaian emosi yang mengikat anda pada identiti lama anda. Kunci untuk memecahkan kitaran ini dan membuat anjakan kuantum yang pantas ke garis masa baru adalah melalui penjelmaan atau embodiment. Ini bermakna anda mesti mula merasa dan bertindak sekarang seolah-olah realiti yang anda inginkan itu sudah pun menjadi kenyataan. Ini bukan sekadar angan-angan. Ini adalah aplikasi praktikal dari salah satu prinsip paling asas dalam fizik kuantum, kesan pemerhati. Eksperimen celah ganda yang terkenal menunjukkan bahawa zarah subatom wujud dalam keadaan gelombang kemungkinan sehingga ia diperhatikan. Apabila seorang pemerhati menumpukan perhatian padanya, gelombang kemungkinan itu runtuh menjadi satu zarah tunggal di satu lokasi tertentu. Realiti anda berfungsi dengan cara yang sama. Perhatian anda, apabila dicas dengan emosi yang kuat, adalah daya yang meruntuhkan kemungkinan dari medan kuantum menjadi pengalaman. Di mana anda meletakkan perhatian anda, di situ anda meletakkan tenaga anda. Jika perhatian anda secara konsisten tertumpu pada hutang anda, kesihatan anda yang merosot atau kesunyian anda sedang menggunakan tenaga anda untuk terus memilih dan menghidupkan semula garis masa tersebut. Anda secara aktif memerhati realiti yang tidak anda inginkan untuk terus wujud. Untuk beralih, anda mesti menarik balik perhatian anda dari realiti semasa anda dan meletakkannya dengan sengaja pada realiti yang anda inginkan. Tetapi ini lebih daripada sekadar pemikiran positif. Anda mesti merasai emosi masa depan itu di dalam badan anda sekarang. Tutup mata anda sebentar. Apakah perasaan mempunyai kebebasan kewangan yang anda dambakan? Rasakannya dalam badan anda. Rasa lapang di dada anda, rasa lega di bahu anda. Apakah perasaan bangun setiap pagi dengan badan yang sihat dan bertenaga? Rasakan tenaga itu mengalir melalui anda sekarang. Apabila anda menggabungkan niat yang jelas dengan emosi yang tinggi, anda mengubah biologi dan medan elektromagnetik anda. Anda sedang menyiarkan isyarat baru ke medan kuantan.
Anda sedang menjadi pemerhati kepada realiti masa depan anda, dan dengan berbuat demikian, anda menarik pengalaman itu kepada anda. Anda tidak perlu tahu bagaimana ia akan berlaku. Tugas anda bukan untuk memikirkan caranya, tetapi untuk hidup dalam keadaan akhirnya. Untuk benar-benar menguasai proses ini, kita perlu mendalami konsep koheren. Koheren berlaku apabila fikiran dan perasaan anda sejajar sepenuhnya. Apabila anda mempunyai pemikiran tentang kekayaan dan pada masa yang sama, anda merasakan emosi kelimpahan di dalam hati anda berada dalam keadaan koheren. Fikiran anda menyiarkan isyarat elektrik ke medan kuantum dan hati anda menyiarkan isyarat magnetik. Apabila kedua-dua isyarat ini membawa mesej yang sama, anda menghasilkan tanda tangan elektromagnetik yang kuat dan jelas yang jauh lebih berkuasa daripada jika anda hanya berfikir secara positif. Sebaliknya, keadaan tidak koheren adalah di mana kebanyakan orang hidup. Anda mungkin mengulangi mantra, saya kaya, tetapi di dalam hati anda merasakan ketakutan dan kekurangan. Anda menghantar isyarat yang bercampur aduk dan lemah ke medan kuantum. Alam semesta tidak tahu bagaimana untuk bertindak balas kerana anda meminta satu perkara tetapi menyiarkan getaran yang lain. Alam semesta tidak bertindak balas kepada apa yang anda katakan, ia bertindak balas kepada siapa yang anda jadi. Kebijaksanaan kuno telah memahami perkara ini selama beribu-ribu tahun. Dalam Alkitab ia dinyatakan sebagai iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini bermakna anda mesti percaya dan merasakan realiti yang belum dapat dilihat dengan panca indera anda. Falsafah Vedanta bercakap tentang Brahman, kesedaran tunggal di mana semua realiti wujud dan bagaimana ego kita atau rasa keterpisahan menghalang kita daripada mengalami kebenaran ini. Ajaran-ajaran ini bukanlah metafora. Ia adalah manual arahan untuk mengemudi realiti. Sains moden kini mengesahkannya. Epigenetik menunjukkan bahawa persekitaran dalaman kita, iaitu emosi dan kepercayaan kita, boleh menghidupkan atau mematikan jin tertentu. Ini bermakna dengan mengubah keadaan dalaman anda secara literal boleh mengubah ekspresi genetik anda, mengatasi kecenderungan keturunan dan mencipta tahap kesihatan baru. Anda bukan mangsa biologi anda. Anda adalah jurutera biologi anda. Apabila anda mencapai keadaan koheren dalaman, anda bukan sahaja menyiarkan isyarat baru. Anda sebenarnya menjadi orang baru pada tahap selula. Orang baru ini secara semula jadi akan menarik pengalaman hidup yang baru. Bagaimana anda mengintegrasikan amalan yang mendalam ini ke dalam kehidupan harian anda yang sibuk? Kuncinya adalah konsisten dan niat. Ia tidak memerlukan masa berjam-jam setiap hari. Beberapa minit yang ditumpukan dengan sepenuh hati adalah lebih berkesan daripada sejam meditasi yang terganggu. Mulakan hari anda dengan cara yang berbeza. Sebelum anda mencapai telefon anda, sebelum minda anda mula berlumba dengan senarai tugas dan kebimbangan, luangkan 5 hingga 10 minit untuk berhubung dengan realiti masa depan anda. Duduk atau baring dengan selesa, tutup mata anda dan tanya diri anda, apakah versi terhebat diri saya yang boleh saya jadi hari ini? Kemudian, rasakan emosi versi diri anda itu. Rasakan keyakinan, kegembiraan, cinta atau kesyukuran seolah-olah ia sudah menjadi milik anda. Biarkan perasaan itu memenuhi setiap sel dalam badan anda. Dengan melakukan ini, anda menetapkan keadaan kewujudan anda untuk hari itu sebelum dunia luar mempunyai peluang untuk mempengaruhinya. Sepanjang hari, cipta peringatan kecil untuk kembali ke keadaan ini. Tetapkan penggera pada telefon anda setiap jam untuk berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, apakah yang saya siarkan sekarang? Adakah saya berada dalam keadaan masa lalu atau masa depan saya? Amalan ini melatih semula otak dan badan anda
untuk menjadikan keadaan kewujudan baru ini sebagai keadaan lalai anda. Saya mahu anda mencuba ini selama 7 hari akan datang. Lakukan komitmen kepada diri sendiri. Dan untuk mengukuhkan niat ini, saya mahu anda pergi ke ruangan komen sekarang dan tulis, "Saya sedang memilih realiti saya." Ini bukan sekadar komen, ia adalah satu pengisytiharan. Ia adalah satu kenyataan kepada diri anda dan kepada alam semesta bahawa anda sudah sedar akan kuasa anda dan anda kini menggunakannya dengan sengaja. Mari kita lakukan ini bersama-sama. Salah satu cabaran terbesar yang akan anda hadapi dalam perjalanan ini ialah apa yang dipanggil masa jeda atau lag time. Anda mula mengamalkan keadaan baru anda merasakan emosi masa depan anda, tetapi apabila anda membuka mata, realiti 3D anda kelihatan sama, bil masih ada, masalah kesihatan masih ada, akaun bank tidak berubah. Pada ketika inilah kebanyakan orang berputus asa. Mereka berkata ini tidak berkesan dan mereka kembali kepada corak lama mereka sekaligus mengukuhkan garis masa lama. Anda mesti faham bahawa dunia material mempunyai inersia. Ia mengambil sedikit masa untuk tenaga berubah menjadi jirim. Tugas anda semasa-masa jeda ini bukanlah untuk mencari bukti di luar. Tugas anda adalah untuk mengekalkan keadaan dalaman anda tanpa mengira apa yang ditunjukkan oleh panca indera anda. Anda mesti jatuh cinta dengan masa depan anda lebih daripada anda terikat dengan masa lalu anda. Keraguan pasti akan muncul. Keraguan hanyalah satu program lama yang berjalan, satu suara dari identiti lama anda yang cuba menarik anda kembali ke zon selesa yang biasa. Apabila keraguan datang, jangan melawannya, jangan berdebat dengannya. Cukup akui kehadirannya dan dengan lembut kembalikan fokus anda kepada perasaan keinginan anda yang telah dipenuhi. Ingat, keraguan adalah getaran tidak koheren yang melemahkan isyarat anda. Alat yang paling berkuasa untuk mengatasi keraguan dan menstabilkan keadaan baru anda ialah kesyukuran. Tetapi bukan kesyukuran untuk apa yang anda sudah ada. Ia adalah kesyukuran untuk masa depan yang telah pun berlaku dalam medan kuantum. Apabila anda mengucapkan terima kasih seolah-olah impian anda sudah menjadi kenyataan, anda menghantar isyarat yang paling kuat kepada alam semesta bahawa ia sudah selesai. Anda beralih dari meminta kepada menerima. Anda menjadi padanan getaran yang sempurna untuk realiti yang anda pilih. Inilah prinsip resonance dalam mekanik kuantum. Apabila frekuensi anda sepadan dengan frekuensi potensi dalam medan kuantum, kedua-duanya akan berisonans. Realiti itu mesti, mengikut undang-undang fizik, ditarik ke dalam pengalaman anda. Anda tidak menarik apa yang anda mahu, anda menarik siapa anda. Jadi, siapakah yang anda pilih untuk jadi pada saat ini? Marilah kita simpulkan kebenaran yang mendalam ini. Anda bukan entiti yang terhad, yang hanyut dalam aliran masa yang tetap dari masa lalu ke masa depan. Itu adalah ilusi yang dicipta oleh persepsi yang terhad. Sebenarnya, anda adalah kesedaran yang luas dan berkuasa, seorang pemerhati abadi yang berdiri di saat sekarang yang kekal, dengan keupayaan untuk meletakkan fokus anda pada mana-mana realiti yang tidak terhingga yang wujud dalam medan kuantum. Masa lalu anda tidak mempunyai kuasa ke atas anda, melainkan anda terus memberikan tenaga anda kepadanya melalui pemikiran dan emosi anda. Masa depan anda tidak dicipta, ia dipilih, dan ia dipilih sekarang dengan keadaan kewujudan anda. Kuasa anda tidak terletak pada usaha di dunia luar. Kuasa anda terletak pada keupayaan anda untuk mengawal dunia dalaman anda. Dengan mengubah cara anda berfikir dan merasa, anda mengubah isyarat yang anda siarkan. Dengan mengubah isyarat anda mengubah garis masa yang anda alami. Ini adalah anjakan dari menjadi mangsa keadaan kepada menjadi pencipta realiti anda.
Perjalanan ini bukan tentang mendapatkan lebih banyak benda untuk memuaskan ego. Ia adalah tentang proses evolusi rohani. Ia adalah tentang menanggalkan lapisan identiti palsu yang telah anda kumpulkan sepanjang hayat anda. Ia adalah tentang mengingati siapa anda sebenarnya, satu percikan kesedaran ilahi dengan keupayaan untuk mengalami apa sahaja yang anda pilih. Jangan hanya menonton video ini dan kembali kepada kehidupan lama anda. Hidupkannya, amalkannya, jadikan ia kebenaran anda. Pilih satu aspek dalam hidup anda yang ingin anda ubah dan mulailah mengamalkan perasaan bahawa perubahan itu telah pun berlaku. Lakukan dengan konsisten, bersabarlah dengan diri anda dan saksikan bagaimana alam semesta menyusun semula dirinya untuk sepadan dengan keadaan kewujudan baru anda. Kongsikan mesej ini dengan seseorang yang anda rasa perlu mendengarnya. Langgan saluran ini kerana kita akan terus meneroka persimpangan antara sains dan kerohanian, memberikan anda alat untuk membuka kunci potensi terhebat anda. Perjalanan anda untuk menuntut semula kuasa anda tidak bermula esok. Ia bermula sekarang